Jom buat jeli kelapa pandan. Sejuk-sejuk je bila makan. Okey, jom. Kita guna 2 bahan sahaja. First, panaskan campuran air putih dan air kelapa menjadikan 1500 ml. Masuk serbuk jeli daripada marisa, kacau sampai larut dan masukkan sehelai daun pandan nak naikkan lagi aroma. Masak sampai mendidih, dah siap. Sangat-sangat mudah. Lepas tu, bahagikan kepada 2 bahagian sebab kita nak buat 2 layer. Satu bahagian tu kita tambah sedikit perisa pandan. Mula-mula sekali kita masukkan isi kelapa dan letak adunan jeli kelapa pandan. Bila dah start kental sedikit, kita letak lagi isi kelapa. Last sekali baru letak jeli kelapa yang plain punya. Sejukkan kedai peti 3 atau 4 jam macam tu, dah boleh makan. Wow, bestnya. Makan petang-petang confirm layan. Jom follow-follow untuk resepi yang best-best lagi.